para pemimpin di Sarawak kini mulai melihat sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Indonesia sedang berlari. Bukan berjalan, bukan merangkak, tapi berlari sangat cepat. Ketika ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara, peta ekonomi kawasan langsung berubah. Dan Sarawak tidak ingin hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Daripada menunggu kebijakan dari pusat politik di Putrajaya yang sering tersandera drama politik, para pemimpin di Borneo memilih pendekatan yang jauh lebih pragmatis. Mereka mulai merapat ke pusat pertumbuhan yang benar-benar nyata, ke tetangga yang sama-sama berada di satu pulau, Indonesia. Langkah ini bukan sekadar simbolis. Pemerintah Sarawak bahkan sudah menyiapkan kerjasama strategis di industri masa depan, semikonduktor, dan chip kecerdasan buatan. Teknologi yang menjadi tulang punggung ekonomi digital dunia. Premier Sarawak, Abang Johari Tun Openg, menegaskan bahwa kolaborasi lintas batas di Borneo harus diperkuat, terutama antara Sarawak dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Tujuannya jelas, membangun ekonomi baru berbasis teknologi tinggi di Pulau Borneo. Bayangkan dampaknya jika rantai pasok semikonduktor mulai berkembang di sini. Borneo tidak lagi sekadar pulau dengan hutan tropis, tapi pusat industri teknologi Asia. Dalam isu ini, pertama, yang saya lihat di sini, mereka menyatakan bahawa kalau Sarawak keluar daripada Malaysia, katanya, Sarawak akan dijajah oleh Indonesia. Saya nak beritahu, perkara-perkara ini tak perlulah kita nak menakutkan orang Sarawak. Tak perlu. Andai kata ibu negara Indonesia berpindah ke Nusantara, maka ini adalah khabar baik kepada Sabah dan Sarawak dan kerajaan harus memberi tumpuan lebih kepada pembangunan di sana. Pelaburan akan masuk melimpah ruah sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada warga kita di sana dan meningkatkan ekonomi di kedua-dua buah negeri tersebut. Akan tetapi dari segi keselamatan, pihak ATM dan PDRM harus pertingkatkan pertahanan dan menjaga sempadan. Bagaimana pandangan rakan-rakan di Sabah dan Sarawak? Adakah ini satu perkembangan yang baik? Sarawak memanfaatkan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dengan berperanan sebagai rakan strategik penting dalam memacu pembangunan bersama Indonesia dan wilayah jiran. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak terus memainkan peranan aktif menerusi pelaksanaan beberapa projek pembangunan berskala besar termasuk pelaksanaan projek pembangunan hidroelektrik bersama di Kalimantan Utara. Menurut Abang Johari, kerjasama ini membuktikan keupayaan Borneo untuk memajukan agenda tenaga bersih melalui perkongsian praktikal dan berimpak tinggi merantas sempadan sejajar dengan komitmen bersama terhadap pembangunan mampan dan tanggungjawab iklim. This development reinforces Sarawak's role as a close partner in Borneo's progress, supporting infrastructure, trade and energy cooperation. The relocation of Indonesia's capital is not just a national milestone for Indonesia, but also a significant catalyst for economic growth across the entire island. Enhanced connectivity and collaboration within Borneo are transforming the region into a more integrated economic and trading platform. Kerajaan Sarawak siap sedia memperkukuh kerjasama strategik dengan Indonesia dalam bidang semikonduktor termasuk pembangunan dan pembekalan chip generasi baharu yang berasaskan kecerdasan buatan AI sejajar keperluan ekonomi digital serantau yang semakin berkembang. Premier Sarawak Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan kerjasama rentas sempadan di Kepulauan Borneo perlu diperkukuh melalui rangka kolaborasi yang lebih tersusun khususnya melibatkan Kalimantan dan Sarawak bagi mengangkat pembangunan ekonomi baru berteraskan teknologi tinggi. Dan juga dengan adanya ini kita boleh sama-sama dengan kerjasama dengan labor kita untuk kegiatan semikonduktor yang terkini. Jadi hari ini nampaknya sudah ada engagement dan ini harus disambungkanlah di antara pihak kita Malaysia, khasnya Sarawak dan juga Indonesia. Jadi tak perlulah nak cerita macam tu. Indonesia pun dah tak nak Sarawak lah. Indonesia pun banyak lagi tanah dia.
Sekarang ini perairan pun China dah masuk ceroboh. Ini yang dikatakanlah kepada Sarawak. China pun dia tak kacau lah. Jangan bermain sentimen menakutkan orang. Singapura itu bukan keluar daripada Malaysia. Dikeluarkan oleh siapa? Ramailah pemimpin-pemimpin parti politik Melayu yang bermain sentimen Melayu, main sentimen kaum, agama yang ada dekat Melaya tu. Kamu tengok Singapura ni dah keluar. Ini tanah Melayu dulu yang ni. Yang keluarkannya pemimpin Melayu. Ahli parlimen Melayu yang majoriti dalam parlimen itu yang tolak Singapura. Jadi itu dia punya cerita. Sama juga dengan cerita Sarawak ini. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama di Sidang Kemuncak Ekonomi Indonesia atau IEES 2026 di Jakarta pada Selasa. Beliau turut menyentuh mengenai usaha memperkukuhkan keterhubungan tenaga di rantau ini, termasuk pelancaran projek penyambungan grid tenaga Sarawak-Sabah bersama Ketua Menteri Sabah baru-baru ini. Abang Johari berkata usaha itu merupakan langkah penting ke arah pembentukan grid tenaga Borneo atau BPG serta menyokong visi jangka panjang grid tenaga ASEAN atau APG. Mengulas masa depan Borneo menjelang 2030, Premier Sarawak berkata, kemajuan Nusantara sebagai ibu negara baharu Indonesia bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi seluruh kepulauan tersebut. Ujarnya tahap keterhubungan dan kerjasama yang semakin dipertingkatkan antara wilayah-wilayah di Borneo kini sedang mentransformasikan rantau itu menjadi platform ekonomi dan perdagangan yang lebih bersepadu, berdaya saing dan inklusif. Saya tak pernah demand. Kalau saya ada demand, lainlah saya demand. Tapi tak payah juga. What do you want? What do you want? Yeah. What do you want? You want Malaysia to be strong. That's all. Jangan lupa Nusantara sebelah. No? Saya cakap dalam perpaduan dulu. Saya kata kalau Malaysia regresif, orang lain progresif. Tengok sajalah kita punya border post di antara Tebedu dan Antikong. Just look. Tebedu dengan Antikong. Mungkin untuk apa penonton kita yang tak tahu apa beza dia. Antikong adalah border post kita di Kalimantan Barat. Tebedu di Malaysia. Yang Antikong macam airport. Yang di Tebedu macam reban ayam. Apa ni? Jadi kalau kita bergaduh-gaduh, sebab you cannot do your job, sebab you bergaduh. Orang lain, Malaysia pun tak dapat. Kalau Malaysia saja, kita terpaksa kerjasama dengan neighbor kita. Kita punya tetangga. Kalau kita ada integrated ekonomi di kalangan ASEAN, satu yang penting ialah tenaga. That's why Sarawak plan that way. Not that we want to be ni, kita nak integratekan kita dengan rakan-rakan kita di kawasan ini, termasuklah yang penting ya jiran kita di sebelah. Kalau Nusantara sini 20 minit. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Sarawak tampaknya mulai melirik Indonesia sebagai mitra strategis baru di Pulau Borneo. Dengan potensi kemajuan ibu kota Nusantara yang semakin besar, pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini perlahan bisa bergeser ke Kalimantan. Jika konektivitas dan kerjasama lintas batas terus berkembang, bukan tidak mungkin Pulau Borneo akan menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Asia Tenggara, dan Indonesia berada di jantung perubahan itu. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?